Jadi kalau anda pernah, ini bukan masalah kecil-kecilan. Ini masalah besar-besaran. Pernah tak anda alami situasi macam ni? Kan tengah sedap-sedap tidur, tiba-tiba rasa macam tak sedap, nak terkencing, pergi tandas. Lepas tu dah balik pada tandas, baring balik, rasa tak lena sebab rasa tak puas. Pergi balik tandas, ulang alik sampai 3-4 kali. Pernah tak? Maksudnya anda sedang mengalami bengkak prostat. Jadi untuk dapatkan solution, saya showkan anda dapatkan Totalman Beta Life Advance. Dia dalam ni ada 7 bahan utama. Bahan aktif selain pada saw palmetto, dia juga ada delima, kelalang, tongkat ali, bawang putih yang boleh mengecutkan bengkak prostat tu. Dan cara makan pun senang je. Satu hari 2 biji. Maknanya lepas sarapan pagi sekali ataupun nak tidur sekali. Ataupun 2 biji terus sebelum tidur pun boleh. Bila kita dah amalkan Totalman Beta Life ni, kencing pun makin lawas. Jadi kita masalah kencing dah tak mengganggu hidup kita lagi. Kita bebas nak melakukan aktiviti harian kita. Dan bila kita bangun pagi, badan kita pun segar, cergas. Tak ada lesu, rasa letih ke apa ke. Tak perlu risau. Klik je info kat bawah dan untuk mendapatkan info tentang Totalman Beta Life Advance ni, okey? Share video ni kepada diorang untuk mendapat manfaat sesama kita.